A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya muliakan dan juga dihormati Tuan Pengerusi Masjid, seterusnya barisan ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah, yang pertama ini kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, kekuatan, kesihatan dan juga nikmat umur yang masih lagi diberikan pinjaman kepada kita pada malam ini, dapat sekali lagi kita bersama berkumpul mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian Allah berikan lagi ruang dan peluang untuk kita berada di dalam taman-taman syurga yang dinisbahkan sebagai majlis ilmu dan juga majlis-majlis zikrullah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, ya, malam ni kita dapat lagi meneruskan lagi pengajian berkitab kita. Alhamdulillah hampir separuh kitab dah. Ya, jadi malam ni kita dah masuk fasal yang ke-13 kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin. Satu kitab yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani daripada kitab asalnya adalah kitab Bidayatul Hidayah karangan oleh Imam Al-Ghazali, yang mana menghimpunkan berkaitan tentang ilmu tasawuf, yang mana mengkhususkan tentang adab, amal dan juga segala perkara yang bermula daripada awal kita bangun tidur sampailah kepada kita melelapkan mata. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, sebelum ni kuliah kita pada waktu asar kan, waktu bulan puasa itu. Jadi malam ni kita dah kembalilah kepada mood yang sedia kalanya, iaitu pengajian kita lepas pada maghrib ni tadi. Jadi alhamdulillah ya, pada yang memegang kitab yang berwarna hijau tu, muka surat 145, yang mana kitab-kitab cetakan Jawi dan sebagainya, tuan-tuan buka je fasal yang ke-13 pada menyatakan adab imam dan juga makmum. Jadi kalau ilmu fiqahnya tu lagi detail lah perbahasannya. Cuma dalam kitab ini disentuh 25 perkara. Jadi malam ni kita tengok mungkin ada yang tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dah tahu, tapi tak apalah, kita anggap sebagai ulang kaji. Dan ada juga yang dah tahu tapi tak buat. Jadi mungkin malam ni kita boleh buat. Dan jadikanlah sebagai panduan, walaupun ada orang kata, Ustaz, saya bukan jadi imam pun. Walaupun tuan-tuan tak jadi imam, dekat rumah tuan-tuan akan jadi imam. Kan mungkin jadi imam pada isteri kita, mungkin jadi imam kepada mak ataupun anak-anak kita. Jadi boleh juga dijadikan panduan. Baik, kita tengok sama-sama. Dan adab bagi imam dan makmum itu ada 25 perkara. Jadi kita cuba tengok malam ni 25 perkara itu tadi. Yang pertamanya, jadi kita tengok tuan-tuan, sayudianya bagi imam itu bahawa meringankan akan solatnya itu, iaitu janganlah dilambatkan akan perbuatan solat itu. Jadi sebagai seorang imam, jangan kita melambat-lambatkan. Melambat ni bukan apa tuan-tuan, maksud kata melengah-lengahkan, melambatkan daripada sudut setiap part solat tu tadi, slow tu, slow motion lah kita panggil kan. Jangan terlalu lambat sangat dan jangan pula terlalu cepat. Sebab itulah bersandarkan hadis daripada Anas, katanya apa? Ma salaitu khalfa ahadin akhaffa salatan wa la atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiada aku solat di belakang seseorang yang terlebih ringan solatnya dan tiada lebih sempurna daripada solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang kita maklumlah, ini bukan di sinilah tempat lain, kadang-kadang masa ya Allah bila kita tengok imam siapa yang bawa, kalau imam yang rasa berat sangat, dan sampai orang terpaksa memilih-milih kepada imam yang bawa tadi. Kita tak naklah sampai macam tu sekali. Maksud kata jangan diberatkan, dan jangan pula kita ringan sangat sampai surah pun tak baca. Yang itu ringan sangat. Maksud kata sedang-sedang. Nanti kita tengok yang mana yang dikatakan part sedang-sedang tu.
Boleh tuan-tuan, itu yang pertama. Maksudnya janganlah kita memberatkan, ya, maksud kata di sini kalau boleh diringankan, dimudahkan tadi. Yang kedua, bahawa janganlah imam takbiratul ihram melainkan setelah selesai daripada iqamat. Yang ini maksud kata janganlah baru saja Bilal baru baca qul qamatis salat angkat takbir dah imam, Allahu akbar, kelang kabut. Maksud kata punyalah nak cepat sangat, dah tak boleh lah macam tu juga. Maksud kata selesaikan dulu iqamat dan dah selesai daripada meratakan saf. Maksud kata tuan-tuan, antara panduan supaya kita tak tergesa, antara panduan yang imam boleh ambil lah, ya. Maksud kata lepas saja selesai iqamat, imam biasanya tengok dulu, kan, tengok dulu saf. Sebab tu Nabi ajar tengok dulu kiri kanan, dah sedia dulu makmum. Kadang-kadang makmum baru dia nak datang ke saf, ada juga makmum baru nak luruskan saf. Yang itu kita minta mereka untuk rapatkan saf dan sebagainya. Sebab tu kalau rapat saf sekarang ni dah mudah sangat. Orang dulu tuan-tuan, dia tak ada kata kapet macam kita ni siap ada garisan. Kadang-kadang kita yang dah ada garisan ni pun tak rapat juga. Kan kadang-kadang punyalah jenuh kita nak rapatkan kan. Dulu mana ada macam ni kapet kan. Tengok surau-surau lama zaman dulu lah. Lagi lama lagi orang sejadah je. Kan dia orang letak sejadah, ikut susunan tu tadi, cantik susunannya. Tapi sekarang kita dah ada line dah ada garisan. Yang itu pun kadang-kadang jenuh nak meluruskan dan merapatkan saf. Sebab merapatkan dan meluruskan saf ni tuan-tuan, dia salah satu daripada tuntutan daripada sudut agama kita. Sebab daripada rapatkan saf ni lah dapat merapatkan jiwa-jiwa kita. Kan kalaulah kesatuan orang Islam tu daripada sudut safnya boleh rapat, insya-Allah daripada hal-hal yang lain juga akan lebih mudah lagi. Kan bagi semangat sikitlah untuk berjihad dan juga berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru ni telah pun diumumkan fatwa daripada dunia kan, yang mana orang kata dah bagi satu kenyataan fatwa supaya turun ke medan jihad bersama-sama mempertahankan umat rakyat Palestin tadi. Kita tengah menunggu keputusan rasmi daripada Majlis Fatwa Kebangsaan, apa pula kenyataan daripada negara kita. Untuk ni lah berjuang bersama. Takut kita ni alamak kena berjuang pula tu Ustaz. Saya kalau boleh jadi orang belakang Ustaz. Sebab ini yang kita kena sahut sebenarnya. Maksudnya berada di medan jihad yang hadapan, yang mana kalau ditakdirkan mati syahid. Tapi bukanlah kita dengar je terus semua pakat dari situ, ikut peraturannya yang telah pun ditentukan oleh negara kita. Mungkin yang akan dihantar nanti adalah barisan pertama, tentera-tentera kita dululah. Lepas pada tu barulah kita ikut susunan-susunan yang seterusnya. Apapun kita menantilah daripada keputusan fatwa negara kita untuk menyahut seruan daripada fatwa dunia tuan-tuan, yang mana telah pun keluarkan seruan berjihad mempertahankan Palestin, kata umat Islam di sana. Baik, yang itu kedua tuan-tuan, maksud kata merapatkan saf dan juga kita tunggu selesai dulu. Dah selesai, barulah kita boleh takbiratul ihram imam tadi. Baik, yang ketiganya dikata apa, bahawa menyaringkan imam itu akan suaranya pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum. Sekarang dah senang dah, yang mana dah ada dah mikrofon. Orang dulu jenuh kalau makmum ramai, suaranya lagi kena kuat. Sekarang ni suara slow pun mic tu dah lagi kuat daripada suara kita. Maksud kata tuan-tuan, nyaringkan suara imam ketika mana mengangkat takbir, Allahu Akbar, sekurang-kurangnya didengari oleh makmum yang di belakang. Yang keempat, bahawa janganlah menyaringkan oleh makmum akan suaranya, melainkan sekira-kiranya didengar oleh dirinya sendiri. Bagi makmum pula, sebab yang ini kita tengok fasal ke-13, ada imam dan makmum. Imam dia kena nyaringkan suara masa angkat takbir. Bagi makmum sekurang-kurangnya didengar oleh dirinya sendiri. Jangan melawan pula dengan imam. Imam kuat, dia lagi kuat. Itu tak jadilah. Dia maksud kata cukup kita dengar Allah Akbar. Dengar telinga kita je dah memadai.
Baik, yang seterusnya, yang kelima, sayugianya bagi imam berniat jadi imamnya itu supaya dapat fadilat berjemaah, imaman lillahi ta'ala, imam kerana Allah. Maka jikalau tiada diniatkan akan yang demikian itu, maka sah solatnya, sah juga, dan sah solat makmum, tetapi tiada dapat baginya pahala berjemaah. Dapat satu je lah. Kan makmum yang ikut belakang dah niat jemaah tadi, ikut jemaah tadi, maka dapat 27. Ya, setengah bahagian ada hadis mengatakan 25, dapatlah pahala berjemaah. Tapi kalau imam tak berniat dengan imam, maka dapatlah dia satu. Solat tetap sah katanya, dan pahala berjemaah itu bagi makmum juga. Jadi pastikan niat itu tadi bagi imam. Baik, yang keenamnya, sunat bagi imam memperlahankan doa iftitah dan ta'awuz, seperti mana sunat memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang solat sendirinya. Jadi waktu kita baca doa iftitah, ya Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, tu imam dibaca dengan keadaan perlahan, termasuklah dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kemudian baru kita nyaringkan waktu baca bismillah. Ini bagi imam. Ya, boleh tuan-tuan ya. Yang ketujuh, sunat bagi imam menyaringkan suaranya pada membaca Al-Fatihah dan surah pada 2 rakaat subuh, 2 rakaat yang pertama pada solat maghrib dan juga isyak. Dan demikian lagilah sunat akan yang demikian itu bagi orang yang solat sendirinya. Jadi tuan-tuan, ini antara salah satu adab panduan kita. Siapa yang jadi imam, pastikan yang kita kena nyaringkan adalah pada bacaan surah Al-Fatihah dan juga pada surah. Kalau solat subuh tu 2 rakaat kita lah, dan maghrib dan isyak 2 rakaat yang pertama, yang ada surah tu. Yang ketiga dan keempat, yang itu tuan-tuan kita slowkan bacaan kita, tak perlu dinyaringkan. Zuhur dan asar tu pun tak perlu, ya. Dan sunat dan demikian itu bagi orang yang solat sendiri. Jadi tuan-tuan yang solat seorang-seorang kat rumah contoh kan, jadi waktu mana membaca Fatihah dan surah tu disunatkan tuan-tuan menyaringkan juga bacaan, walaupun tak jadi imam kat rumah, sembahyang seorang-seorang je kan. Baik, yang ke-8, sunat bagi imam dan makmum dan orang yang solat sendirinya bahawa menyaringkan mereka itu akan amin pada solat yang nyaring. Yang ni dua-dua sekali kena ikut. Jadi maksud kata macam solat maghrib tadi lah, ya, bila kita punya tuan pengurusi tadi jadi imam, sampai je dekat kalimah waladdallin, amin, imam dan juga makmum bersekali. Ya, maksud kata amin tadi bersekali, ya. Imam pun nyaringkan, makmum pun nyaringkan juga. Jangan kita kata tak apa Ustaz, orang lain dah amin kan, saya kira ambil, orang kata wakil je lah, kan saya tak payah. Tak apa, jangan tuan-tuan ya. Sunat dapat pahala kita mengaminkan bacaan Fatihah imam itu tadi, ya. Baik, yang ke-9, sunat disertakan amin makmum dengan amin imamnya, jangan terdahulu dan jangan pula terkemudian. Kerana Nabi SAW menyebutkan, dia kata apa dalam hadis yang muttafaq alaih, ya, yang maksud kata berittifaq ataupun bersepakat semuanya. Dia kata apa? Idza amanna imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila mengucapkan imam akan amin, maka sertakan oleh kamu mengucapkan amin itu tadi, ya, yang mana maka bahawasanya barang siapa muafakat aminnya itu akan amin malaikat, niscaya diampun baginya akan yang terdahulu daripada dosanya, dapat pahala diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Cuma tuan-tuan pastikan, dia kata apa ni, jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Maksudnya apa? Jangan terdahulu terkemudian ni maksudnya janganlah mendahului pada imam. Imam baru je starting walaupun lagi tu masuk dia dah, tu amin dulu, imam tak habis lagi walaupun. Dan juga janganlah pula imam pula terkemudian daripada makmum. Lepas pada makmum dah amin, baru dengar suara imam amin. Dan itu pun tak boleh juga. Dia maksud kata di sini disertakan sekali imam dan juga makmum tadi. Amin tadi kata dia. Baik, yang ke-10-nya, sunat bagi imam diam sedikit kemudian daripada membaca Al-Fatihah. Jangan cepat sangat.
Kadang-kadang kita pernah dah juga mana-mana tempat juga ada juga saya tengok. Lepas saja amin terus bismillahirrahmanirrahim masuk surah. Kalau boleh bagi ruang sedikit supaya apa tuan-tuan? Imam pun dapat bernafas. Kan betul sikit, tenang sikit. Kemudian dapat juga sunat bagi makmum pada tempat diam itu dia akan membaca Fatihah pada solat yang nyaring. Jadi adalah ruang pada makmum tadi untuk membaca surah Al-Fatihah. Boleh tuan-tuan ya? Maksudnya ada ruang kepada makmum tadi, dia ambil gap sikit. Gap ni ruang lah supaya dia dapat baca Fatihah. Tapi jangan lama sangat pula. Lama panjang senyap imam kan dah kenapa pula kan, habis dah Fatihah pun tak bunyi lagi surah, itu panjang sangat. Agak-agak sekadarnya lah ya. Saya tuan-tuan pun sedia maklum dengan kadar yang lebih kurang yang kita boleh rasakan dengan bacaan surah tu tadi pun sempat lagi lah makmum nak baca surah Al-Fatihah tu tadi. Baik, yang ke-11, tiada sunat bagi makmum membaca surah pada solat yang nyaring, melainkan jika tiada mendengar makmum itu akan bacaan imam, maka ketika itu sunat baginya membaca surah. Yang ini maksudnya apa tuan-tuan? Kalaulah dalam keadaan bacaan nyaring itu tadi, kan dalam bacaan nyaring ni lepas macam maghrib tadi lah, imam kita dah selesai, dah baca Fatihah, tuan-tuan pun dah habis dah baca Fatihah, tapi ada masa lagi. Kan boleh tak saya nak baca surah? Yang ni soalan dia. Jadi kalau tuan-tuan nak baca surah boleh tak? Maka jawabnya adalah tidak disunatkan. Dengar je bacaan daripada surah imam tu tadi. Melainkan kalau kita tak dengar pun bacaan surah daripada imam. Contoh apa tak dengar? Tuan-tuan berada dalam satu keadaan masjid yang ramai sangat, speaker pun tak berapa dengar jelas sangat. Jadi tuan-tuan pun berada di saf yang ujung sekali kat belakang, memang tak dengar Fatihahnya pun dengar sayut, surah lagi lah tak dengar. Yang ini maka ketika ini sunat tuan-tuan puan-puan ibu ayah untuk baca surah mana-mana surah yang tuan-tuan puan-puan hafal lah. Supaya apa? Supaya tiada leka akan dia. Kan kadang-kadang kita duk termenung, dengar tak dengar dah. Kan kita dah baca Fatihah, duk termenung dan lagi bila nak rukuk ni tadi kan. Jadi mulalah daripada kita habis masa begitu, sunat untuk kita baca surah dengan sekadar surah yang ringkas lah, bukan surah yang panjang ya. Baik, yang ke-12, sunat bagi imam bahawa jangan melebih akan tasbih rukuk daripada 3 kali. Cukup 3 kali je. Ya, subhana rabbil azimi wa bihamdih, subhana rabbil azimi wa bihamdih, subhana rabbil azimi wa bihamdih. Dah memadai. Tak perlu nak dipanjangkan sampai 5, 7, 9 maupun 12. Kadang-kadang dipanjang-panjangkan lagi kan. Yang itu tidak. Ya, sunat 3 kali cukup. Itu pun dengan kadar yang jangan tergesa sangat lah. Jangan cepat sangat. Takut nanti makmum baru rukuk, tak sempat tasbih, imam dah angkat. Kan dah angkat takbir tadi untuk sujud. Takut terlepas. Cukup 3 dah memadai lah. Dengan kadar kiraan yang normal yang kita baca. Baik, yang ke-13, sunat bagi imam jangan melebih tasyahud awal, kemudian daripada kata ya Allahumma salli ala Muhammad. Maksud kata cukup sekadar itu dah memadai, tak perlu dipanjang-panjangkan lagi sehingga habis. Ini untuk tahiyat awal ya. Yang ke-14, hendaklah disimpankan. Simpan maksud kata di sini diringkaskan pada 2 rakaat yang akhir atas membaca Al-Fatihah juz. Apa maksudnya tuan-tuan? Disimpan, diringkas yang tadi. Cukup untuk 2 rakaat yang terakhir. Ini macam solat isyak nanti sekejap lagi kan, ataupun solat zuhur, solat asar. Baik, yang ini tak perlu kita baca surah. Imam siapa yang jadi imam tak perlu baca surah. Cukup sampai Fatihah selesai, terus rukuk. Sebab itu dikatakan di sini, diringkaskan di sini, maksud kata tak perlu dibawa surah sekali. Ini siapa yang jadi imam. Baik, yang ke-15, bahawa jangan melanjutkan imam akan solatnya jika tiada redha makmum atas yang demikian itu. Apa tuan-tuan maksud jangan melanjutkan imam akan solatnya? Yang ini tuan-tuan kena bincang dengan para jemaah. Yang contoh bincangnya pun, contohlah kalaulah di masjid Saadah Kampung Bahagia ini memang terkenal dengan makmum yang rasa macam
dia tak puas dengan bacaan surah pendek. Jadi dia bincang dengan imam, dia kata, imam, mulai esok boleh tak imam bawa ada surah yang panjang-panjang sikit, kami ni rasa tak puas lah kalau baca setakat ayat-ayat pendek. Jadi kita bincang. Jadi imam pun dah bincang dengan makmum, okey boleh, tak apa, esok malam kita bawa surah panjang-panjang, bawa surah Al-Mulk, bawa surah Sajadah dan sebagainya, dan mereka makmum reda dengan surah yang panjang itu, maka silakan, tak ada masalah. Masuk kata di sini apa tuan-tuan, jangan pula imam ikut syok sendiri dia saja. Kan maklumlah, dia tak tahu yang belakang tu tadi ada orang yang veteran, adanya warga emas, dan kadang-kadang lutut pun dah tak ada pelincir dah. Kan punya lah berat ni tadi kan, nak rukuk sujud, jadi lama, jadi dia tunggu kadang-kadang separuh daripada muka surat Quran. Hanya itu menyebabkan keresahan dalam hati makmum. Itu yang rasanya tak ramai orang nak datang dah. Kan dia orang pilih masjid lain pula kan. Jadi sebab tu kena ada perbincangan. Lagi-lagi lah kalau kita sedia maklum kalau hari Jumaat tu imam akan bawa solat kata ayat daripada surah Sajadah kan. Yang itu biasanya makmum dah reda. Maksud makmum dah tahu dah kalau hari Jumaat memang imam akan bawa. Jadi yang itu diorang tak boleh nak petikai lah ya. Jadi diorang akan ikut sekali berserta dengan imam. Cuma yang ni untuk kes-kes yang tertentu, kalau nak bawa ayat-ayat panjang, bawa berbincang dulu dengan makmum, ataupun imam sendiri boleh sedia maklum lah dengan jemaah yang ada dekat masjid ni macam mana keadaannya. Ya, macam saya di bahagian Datuk tu, di Surau Sungai Tiang, yang itu semua umur 70 ke atas, tak ada yang orang muda. Jadi maklumlah, saya tak sempat nak bagi tahu, dia orang dah bagi tahu siap-siap. Kata ustaz, jangan buat surah panjang-panjang. Dia kata kan, dia kata maklumlah kami ni dah tak berapa nak larat masa tarawih dulu lah tuan-tuan ya, solat tarawih. Bayangkan tarawih kalau masjid ni biasanya dia orang import imam-imam tahfiz. Bila tahfiz ni maklumlah, satu kata satu malam tu nak satu juzuk, memang tak boleh tuan-tuan ya. Sebab tu kita boleh berbincang dekat sini ya, ikut pada keadaan makmum dan juga keadaan imam. Jadi kena bincang lah tuan-tuan ya. Jadi biasanya masih saadah ni okey lah kan, dengan bacaan yang baik. Jadi kita boleh ikut imam tu tadi. Boleh tuan-tuan ya, itu kaedah dia. Yang ke-16, sunat bagi imam bahawa jangan melebih ia pada doa yang ada di dalam tasyahud akhir atau sekurang-kurangnya daripada tasyahud dan selawat atas Nabi. Selesai sahaja daripada selawat atas Nabi itu selesai. Ataupun nak tambah lagi boleh, yang hadis yang memang ada Nabi sebut, yang mana doa kata lindung daripada 4 perkara itu, azab kubur, fitnah dajjal, kemudian segala fitnah dunia dan sebagainya itu. Yang itu bolehlah kalau nak tambah sikit. Lebih pada itu, yang itu kalau tuan-tuan sembahyang seorang-seorang tak apa. Kan sebab memang ada sabit hadis Nabi lepas pada tahiyat akhir itu boleh untuk kita baca doa-doa yang ada sabitannya dengan hadis Nabi, tapi bukan waktu kita jadi imam, sebab nanti akan jadi memanjangkan lagi solat tadi. Ya, boleh faham situ ya. Baik, yang ke-17, sunat bahawa diniatkan imam pada ketika memberi salam akan salam atas segala makmum. Ya, maksud kata kita bagi salam yang pertama, niatkan imam tadi iaitu memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Maksud kata bukan sahaja salam berukun, tapi diniatkan untuk memberi salam kepada makmum itu tadi. Yang ke-18, meniatkan segala makmum pada ketika memberi salam itu akan menjawab salam imamnya itu. Ya, Assalamualaikum sama juga warahmatullahi sama. Yang ke-19, sunat bagi imam itu berhenti sedikit pada tempat solat kemudian daripada salam itu. Berhenti sedikit pada tempat solat, maksud kata di sini tidak terus bangun. Ya, maksud kata sebelum lepas pada salam yang pertama tadi tidak terus bangun lah. Kita berhenti sejenak, kemudian baru kita bagi salam yang kedua, ya, yang mana salam yang ke kiri tadi. Cuma yang sini tak adalah anjuran yang kita membuat tunduk jepun tu. Kan biasa kita dengar tunduk jepun kan, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian tunduk pula, tunduk jepun tadi sekali. Yang itu tiada sandaran daripada sunnah Nabi. Maksud kata tak perlu pada kita tunduk tadi. Jangan kata ustaz saya lupa nak tunduk tadi, sah tak solat saya? Sah dah tuan-tuan, sebab rukunnya adalah salam yang pertama saja. Cuma dalam salam yang kedua tu, walaupun kita berhenti, tidaklah kita kata kena menundukkan kepada, tak perlu. Cukup kita beri sejenak masa itu tadi, kemudian baru kita bagi salam yang kedua.
Baik, yang ke-19, sunat bagi imam itu berhenti sedikit pada tempat solat kemudian dia daripada salam. Ya. Kemudian yang ke-20, sunat bagi imam ketika berhenti itu bahawa menjadikan ia akan kanannya itu kepada makmum dan kirinya itu pula kepada mihrab. Yang ini kadang-kadang ramai imam terlepas pandang. Kadang-kadang dia duduk pandang depan sampailah habis. Dia terlupa nak tengok makmum yang di belakang. Kadang-kadang hilang dah makmum. Yang itu kena kita risau tu. Sebab itu antara amalan sunnah ni tuan-tuan, siapa-siapa yang menjadi imam disunatkan di sini iaitu pastikan lepas saja bagi salam dah habis saja kita sampai bacaan sama ada ayatul kursi itu tadi, lepas pada itu ataupun bacaan yang tuan-tuan boleh dianggap sebagai selepas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tadi pun boleh juga, ataupun nak habis sampai ayat kursi pun boleh. Lepas pada itu anjakkan badan, pastikan yang mana kanan tuan-tuan yang menjadi imam ni lah ya, iaitu menghadap kepada makmum tu tadi, macam yang imam kita buat tadi lah. Yang mana kirinya pula kepada mihrab. Mihrab ni bahagian depan tadi lah, khatib atau menghadap kiblat tadi. Tujuannya apa tuan-tuan? Supaya dapat ia melihat kepada keadaan makmum tu tadi. Miringkan sikit, seringkan sikit badan kita. Maksud kata jangan duk fokus ke depan, ya, supaya dapat kita bersama dengan makmum tadi membaca zikir, tasbih dan juga segala juga bacaan-bacaan yang disunatkan untuk kita baca selepas daripada kita memberi salam tadi tuan-tuan ya. Jadi kita pusingkan sikit badan kita. Ataupun tuan-tuan nak terus menghadap kepada makmum pun boleh juga, tak ada masalah, lagi bagus. Supaya kita dapat melihat keadaan makmum. Kemudian yang ke-21, sunat bahawa jangan bangkit makmum melainkan kemudian daripada bangkitnya imam. Jadi tuan-tuan, antara amalan sunat juga, sunnahnya jangan sebagai makmum itu kita bangun dulu sebelum daripada bangkitnya imam. Sebab ini ada sandaran daripada hadis Nabi yang mana barang siapa yang dapat bersama imam sehingga selesai maka dapat pahala baginya, ada ganjaran pada tuan-tuan yang setia kekal bersama dengan imam itu tadi. Dan sunat bagi imam dan makmum itu bahawa bangkit dia pada pihak hajatnya, ya, sama ada pada pihak kanan atau pihak kiri. Maka jika tiada ada baginya sesuatu hajat, maka sunat ia bangkit pada pihak kanannya. Jadi yang ini pun ada panduannya, yang mana kalaulah ada hajat, memang Ustaz saya pagi tu memang duduk terkejar nak pergi kerja, bukan saya tak nak duduk sekali, memang saya niat lepas habis solat tu memang kejar masa, waktu dan sebagainya, hantar anak sekolah ke atau sebagainya tuan-tuan. Dia bagi tahu apa kat sini, bahawa bangkit ia pada pihak hajatnya sama ada pada pihak kanan ataupun pihak kiri. Maksudnya keluar tu tadi jangan terus melangkau kepada orang yang belakang, maksudnya ikut ke kanan ataupun ke kiri, tengok pada ruang yang ada. Maka jika tiada ada baginya suatu hajat, maka sunat dia bangkit pada pihak yang kanannya. Keluar kalau boleh keluar daripada belah kanan terlebih dahulu. Ini antara amalan lah yang kita boleh lakukan. Ya. Kedua, bahawa jangan menentukan imam akan dirinya dengan doa di dalam kunut subuh atau kunut witir pada nisfu akhir. Nisfu akhir ni apa? Separuh yang kedua pada bulan Ramadan. Yang ini waktu kita baca witir tadi tuan-tuan ya. Maksudnya solat sunat witir yang dah masuk fasa yang terakhir Ramadan kan biasanya kita akan baca doa kunut. Dia bagi tahu apa? Bahawa jangan menentukan imam akan dirinya kat sini, janganlah waktu baca doa kunut sama ada solat subuh ataupun solat sunat witir ataupun solat-solat yang berkait dengan ada kunut ni, jangan diniatkan untuk dirinya saja. Maksudnya apa? Sampai saja bacaan kunut dia baca Allahumma hdini. Kan imam yang kadang-kadang tak faham maksud, aminkan saja. Bila amin maksudnya untuk imam lah, dapat imam ni banyak ganjaran tadi. Yang diaminkan dia makmum untuk dia imam saja. Sebab itu dia kata apa? Sebagai seorang imam kalau membaca doa, pastikan tukarkan lafaz dhamir tadi yang di hujung tu tadi kepada lafaz jamak. Untuk semua. Contoh apa? Allahumma hdina fi man hadait. Dina tadi. Wa'afina. Jangan wa'afini. Ya, fi man afait. Sehinggalah selesai. Dan kemudian kata apa? Dan sunat bagi orang yang solat sendiri yang memperlahankan akan membaca doa kunut itu, dan sunat bagi makmum ketika ia mengata amin. Jadi waktu imam baca tadi
Allahumma hdina fi man hadait, makmum yang di belakang amin, aminkan. Ya, wa afina fi man afait, amin. Sampai dikata apa? Sampai sahaja melainkan pada kata imam fa innaka taqdi. Sampai situ kan biasa kita dengar imam dia akan memperlahankan suaranya. Yang ini tuan-tuan yang menjadi makmum boleh baca sendiri-sendiri, tidak perlu mengaminkan. Maka sunat bagi makmum mengata seperti yang dikata oleh imam itu, yang fa innaka taqdi itulah, ya wala yaqulu alaik. Dan sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sendirinya menadahkan akan kedua tapak tangannya ke langit. Ini waktu kita baca doa kunut. Waktu imam baca, dia dah baca dengan lafaz yang dhamir jamak, tuan-tuan pun dah aminkan. Sampai fa innaka taqdi itu pun tuan-tuan dah senyap lah. Maksudnya kita baca dalam diri masing-masing. Dan waktu itu kita angkat tangan kita. Jangan letak tangan di bawah. Ya? Baik, dan seterusnya ke-23, bahawa jangan berdiri makmum seorang dirinya padahal ia keluar daripada saf. Kerana yang demikian itu menghilangkan akan pahala berjemaah. Tetapi sunat masuk ke dalam saf atau dihelanya, ditariknya akan seorang yang di dalam saf itu kepadanya kemudian daripada takbiratul ihram. Yang ini ramai orang terlupa, bukan terlupa lah, kadang-kadang dah tahu tapi terlepas pandang. Maksudnya apa tuan-tuan? Yang ke-23 ni, contohlah dekat Masjid Saadat Kampung Bahagia ni, dah cantik dah, cukup 4 saf. Dah 4 saf ni dah cantik dah, semua dah penuh, semua dah 4 saf. Tiba-tiba datang seorang lelaki, dia terlewat sikit. Bila dia terlewat, dia seorang-seorang dekat saf yang kelima. Jadi nak masuk saf yang keempat tak muat dah, ngam-ngam memang tak boleh nak masuk. Cari punya cari memang tak boleh. Jadi di sini antara amalan sunnah dia supaya dia tidak terlepas daripada pahala berjemaah. Apa cara dia yang dia boleh buat tuan-tuan? Ini antara panduan yang jarang orang kita praktikkan dalam amalan berimam dan bermakmum ni. Tuan-tuan boleh tarik, sebab tadi panggil sebagai di sini helanya, ditariknya salah seorang daripada saf yang keempat tadi. Waktu ni pastikan dah lepas pada takbiratul ihram lah. Ya, tuan-tuan tarik, bawa tarik ke belakang, duduk sekali bersama dengan kita. Saf yang kelima tadi. Ya, tapi kadang-kadang orang kita sebab tak belajar, kita panggil sebagai belum ada ilmunya lah. Bila orang tarik, dia marah lah. Apa pula tarik aku ni? Kan, mana pula datang mazhab, mana pula tarik ke belakang. Dia kena marah pula kita, padahal kita nak supaya dapat pahala berjemaah bersama. Jadi boleh tuan-tuan ya, ada kaedahnya kita boleh tarik orang yang di depan supaya bersama dengan kita berada di saf yang kelima. Contohlah kalau saf kelima tu kita seorang, tapi kalau saf yang kelima tu kita dah ada 2-3 orang, teruskan yang itu dah dapat pahala berjemaah. Jangan risau. Boleh tuan-tuan ya, yang ini cara dan kaedahnya. Baik, seterusnya yang ke-24, bahawa sunat bagi makmum yang dihelanya itu mengikut akan yang menghela itu. Jangan keras badan pula. Apa benda pula tarik aku ni, siapa pula duk tarik ni, ya Allah kan. Mana pula datang ni, dia tak tahu. Jadi dia buat keras lah. Siap marah lagi, siap keras badan. Padahal orang punya lah nak tarik, dia suruh join sekali ke belakang. Supaya menolong akan dia pada menghasilkan pahala berjemaah itu. Kesian pada kawan kita tu dapat satu, kita ni dah dapat dah. Dan ada perbahasan juga dalam hal ini tuan-tuan, dalam perbahasan ulama mengatakan kalau macam tu rugilah saya Ustaz, saya dah dapat saf yang pertama. Saf pertama ni banyak ganjaran hadis menyebutkan pahala besar. Dekat sini ulama membahaskan kata apa, alangkah ruginya kita. Memanglah kita dah dapat saf yang pertama pahala banyak, tapi takkanlah tergamak kita meninggalkan sahabat kita yang belakang yang terus tak dapat. Jadi alangkah ruginya kita daripada sudut bantu-membantu untuk kita berkongsi, dapat kita bantu dia untuk dapat pahala juga. Tak apalah kalau tak dapat 90 kurang 85, tapi ganjaran yang kita dapat bantu kawan kita pun dapat pahala berjemaah tadi. Boleh untuk kita ke belakang tadi. Ya. Baik, yang terakhir yang ke-25, bahawa jangan mendahului oleh makmum atau menyamai ia akan perbuatan imamnya. Tetapi sunat bagi makmum itu terkemudian sekalian perbuatannya itu daripada perbuatan imamnya. Jangan waktu imam tengah baca Allahu Akbar nak rukuk, dia rukuk dulu. Ataupun Allahu Akbar, imam sujud, dia dulu sujud turun, imam tak sujud lagi. Yang itu tak boleh.
Ya, pastikan kita selesai imam dah rukuk, imam dah sujud, baru kita bangkit supaya kita tidak mendahului imam tadi. Macam mana nak tahu imam dah bangkit ataupun tidak? Yang paling senang tuan-tuan dengar je. Kalau imam dah selesai baca lafaz dia Allahu Akbar, baru kita bangkit. Itu dah confirm lah. Biasanya imam dah selesai lah tu daripada bangkit. Jangan waktu sebut Allah kita dah sama-sama bangun. Takut kita sekali ataupun kita mendahului itu tadi. Seperti bahawa ia jangan rukuk melainkan apabila sampai imam itu kepada sekurang-kurangnya rukuk. Dan jangan sujud makmum itu melainkan apabila sampai imam kepada sekurang-kurangnya sujud. Dan sekurang-kurang sujud itu bahawa menyampaikan akan dahi pada tempat sujud itu tadi. Jadi tuan-tuan kita ambil panduan dia. Bila dah sampai dah lafaz akbar itu tadi ataupun sami Allahu liman hamidah, sampai je hamidah, baru kita bangkit daripada rukuk tadi ataupun sampai Allahu Akbar, baru kita sujud bersama dengan imam. Maksud kata jangan mendahului ataupun kita melebihkan imam itu tadi. Boleh tuan-tuan ni? Itu yang kita dapatlah dengan masa yang ada sekadar yang dapat saya kongsikan. 25 adab imam dan makmum. Jadi mulai daripada malam ni tuan-tuan, sebab kita dah tahu dah, jadi bolehlah kita jadikan sebagai panduan kita dalam kita beramal, khususnya dalam melakukan adab-adab ni tadi. Yang paling ketara itu tadi yang berkaitan tentang menarik orang daripada saf ke depan ke belakang tu lah. Mungkin ada yang baru pertama kali dengar. Jadi malam ni insyaAllah kita boleh amalkan. Pokok lah malam ni ada yang saf seorang kat belakang tadi kan. Jadi bolehlah mulakan praktik. Tapi jangan pula sebab Ustaz dah cerita malam ni, saya nak try lah Ustaz, malam ni saya nak tengok ada tak orang belakang. Jangan, kita cuba dulu, dapatkan dulu penuh safnya depan. Ada kata kita menjadi orang yang terakhir, bolehlah gunakan kaedah itu tadi. Boleh ya tuan-tuan? Baik, insyaAllah nanti kita jumpa lagi pada Isnin minggu yang terakhir. Kita sambung pada menyatakan adab-adab Jumaat. Maksudnya apa yang kita kena perlu sedia sebelum kita nak pergi solat Jumaat. Yang ini pun ada adab dia. Yang ini mungkin ramai orang kita yang terlepas pandang. Ada 20 perkara adab. Kalau tuan-tuan boleh buat 20-20 ni cantik sangat nak. Ya, nanti kita tengok apa dia 20 perkara nak menghadiri solat Jumaat. Jadi saya tutup sekadar ini dulu untuk malam ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika wa tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.